Dia ambil. Dia ambil. Fah. Nah, lepas. Korang tengok ye. Bertitik tolak dari acara KL Fishing Expo, saya dan MHT telah sepakat untuk membuat satu kerjasama antara kami. Segala perancangan dibuat dan akhirnya pada 11 Julai 2026, saya dan MHT Tackle yang terdiri daripada Hadi atau lebih korang kenali sebagai Aseng, Adam yang korang kenal sebagai Ameng dan Land Dragon telah berangkat menuju ke Osaka, Japan. 飛行時間は6時間30分を予定しております。離陸に備え座席の背もたれ、テーブル、肘掛け、足置きを元の位置にお戻しいただき、シートベルトを締めください。窓側のお客様は元の日よけをお開けください。また安全のため手荷物を Setelah hampir 7 jam penerbangan, kami pun sampai ke Kansai International Airport. Jadi saya tak dapat untuk rekod suatu proses immigration dan custom. Memang ianya tidak dibenarkan. Jadi saya akur akan hal ini. Dan saya juga telah dimaklumkan oleh Aseng bahawa di sini saya tak boleh sesuka hati merekod setiap perjalanan kami. Terutamanya bila kami berada di tempat awam, tempat orang ramai. Kalau saya buat juga, nanti orang Jepun ni akan pandang saya pelik semacam macam tu lah kan. Dekat sini mereka menjaga privasi mereka. Jadi saya akan cuba rekod apa yang boleh untuk tontonan anda semua. Kita cuba. Kita sampai airport Osaka, Kansai. Osaka. Alhamdulillah, kami dah selamat mendarat di Kansai Osaka Airport. Okey, mari saya akan sharekan journey kami sepanjang dekat Jepun ni. Alright. Yeah. Dia minta daging saja. Sekarang kita makan dulu. Tak boleh. Bukan tak boleh, tak nak. Tu tanya order yang Ni besar. nama dia apa ni? Nasi daging. Nasi daging. Wagyu. Wagyu. Goreng kampung. Nasi goreng kampung. Mantap sekali. Ya ni? Apa? Mi. Order. Sotong goreng tepung. Sotong. Ni bukan keledek. Yeah. Sekarang kita nak beli tiket train ya. RM1,000 satu tiket. Ya. Sekarang kita dalam train. Okey. Sekarang kita tengah nak pergi rumah Nobita. Okey. Mantap Lepas tu sekarang kita ada jumpa satu spot. Korang tengok betul-betul. Kompom ni ada ruan. Nanti kita try. Yeah. Jadi waktu ni kita dah ambil kereta Jadi pada waktu ini kami sedang menuju ke kedai-kedai pancing yang berada di sekitar kawasan Kyoto.
Okay guys, sekarang saya dah berada dekat kedai yang ketiga. Kedai pertama dengan kedai kedua tadi saya tak sempat nak rekod sangat sebab ramai orang. Kat sini tak boleh rekod sembarangan. Nanti orang tak suka. Dia ada orang kata privacy diorang kan. Jadi ini adalah yang kedai yang ketiga. Jadi untuk pengetahuan korang kan, ini saya join dengan MHT. Kita mencari kan. Ni dia. Nampak ni kedai yang ketiga. Dan saya akan berada dekat sini quite some time jugalah. Alright, jom kita masuk dalam. Kita tengok macam mana. Yeah. Tengok ini proses. Saya sebenarnya buat live kat MHT ni, saya ada masalah. Sebab saya tak boleh nak membezakan antara barang baru dengan barang second. Jadi kita akan pilih betul-betul. Malaysia barang-barang tak mau. Kita ambil yang cantik-cantik. Macam tu. Macam tu je. Jadi korang tengok ni. Belah sana lagi. Belah ni lagi. Banyak barang guys, ada macam-macam. 10,000 PG. Unused. Stella. Angkat tinggi sikit oh. Berapa? 10,000? PG. Unused. Garing bunyi dia. Dia takut bini kan ni. Beli tak boleh mancing jual. Stiker. Banyak guys. Jadi sepanjang trip kita orang ni, saya akan cuba untuk upload ke YouTube sekerap yang boleh. Dan kalau korang nak cari barang, korang boleh Roger lah, any of us lah. Okay, semua ada ni. Mantap guys. Nanti saya update lagi. Yeah. Okay guys, sekarang dah malam. Sini dah jam jam 12 dah. Dah jam 12. Kami akan camping kat kawasan ni Lepas tu kat sini tak boleh cakap kuat-kuat. Orang Jepun ni sangat sunyi. Saya pun tak tahu lah. Biasa video saya kan gelak kuat-kuat kan. Kat sini tak boleh. Jadi ni kita ada Hadi. Dia sudah standby. Dia nak main egging. Lepas tu ni kita akan camping. Barang-barang kita nak masak apa semua. Semua kita dah standby ni. Ni Lan dia tengah mengitu-itukan berbelit-belit bala sunderam. Okay, jadi kita dekat mana ni? Kita berada dekat kawasan dia orang punya macam pier lah. Pelabuhan kan. Bukan pelabuhan, pier. Bukan pelabuhan dia macam marina lah. Jadi kalau korang tengok kat sana ada bot-bot tengah docking. Belah sini ni ke laut lepas. Belah sini kalau korang tengok ada cahaya lampu tu, ada benting sini. Jadi belah depan sana ni laut. Kat sini lah kita akan egging. Sini sotong dia Red Devil. Okay, Red Devil. Tengok tu, dia dah standby dah. Punya banyak. Mantap sekali. Dia dah gigil lah, tak boleh tahan. Red Devil 5 kilo. Sebelum ni naik berapa? 3 kilo kan? Sebelum ni Asing dah naik 3 kilo. Mantap guys. Kita cubalah. Yeah. Alright. Good morning guys. Kita bersama Yit. Belum tidur lagi daripada semalam. Tengah cuba land base sotong. Punyalah pahit.
daripada orang berkayak. Syok dapat berkayak. Cantik ke sini. Ini Emerald Dust ya, pair dengan Caldia LT 2500. Otak hang panas. Nampak gayanya tempat ni ikan semua dah pupus. Sotong pupus. Pahit keras. Nak masak Maggi semalam kan? Semua pisang. Ingat senang mancing kat Jepun. Yeah. Pekan kecil kat sini. Okay, kita dekat second spot Kita try land base egging. Sekarang pun baru pukul ni waktu Malaysia. Jadi sekarang pukul 8.30 waktu sini. Kita akan pergi ke kedai balik untuk cari barang-barang pancing. Cuma kedai buka pukul 10. Gila ni, tak tidur daripada semalam. Macam ni lah basically kalau trip ke sini. Orang nampak macam syok, macam best apa semua kan, tapi penat guys. Ni baru orang kata 1 hari 1 malam, masuk hari kedua. Apa dia? Oh, cantik guys, cantik. Jadi kita plan, saya dengan Aseng 20 hari kita akan cari sebanyak yang boleh. Okay, sekarang sementara nak tunggu pukul 10 ni, kita try egging kat sana. Yeah. Inilah Jepun, area Fukui. Macam Tasik Kenyir kan, laut ni. Laut. Cantik Calamari, sedap gila. Kena pula dengan exist kan. Mantap guys. Kejap bang. Korang tengok air dia. Ini kalau kat Malaysia ni, abang, ini kalau kat Malaysia ni penuh lah ni orang mandi ni. Ya Allah. Saya ingat abang balik ambil kamera, bukan?
Inilah gaya seorang pengegging. Oh yes. Satu benda saya lupa nak bagi tahu kat korang. Sekarang ni Jepun tengah sama kan? Ni sama kan? Jadi dia punya suhu boleh mencecah sampai 40 darjah Celsius tau. Panas tau. Time ni lah. Panas. Ni pemandangan daripada sini ya guys. Hui, cantik guys. Tapi itulah. Ikannya pun kerapu selipar kecil-kecil. Ni dia ada buat pondok. Cantik pondok dia. Nice. Kita dah kembali masuk ke dalam pekan Kami rupanya mereka dah berhenti 3 kedai dah. Kami padam kat belakang ni. Sotong semalam punya pasal, tak tidur punya pasal, kami padam kat belakang ni. Tak jadilah apa benda lah. Kalau dapat tak apa juga. Ini kedai yang keempat guys. Kedai yang keempat. Ni kita nak masuk kedai yang keempat. Tak boleh jadi. Saya dah ketinggalan ni. Okay sayang, saya nak jalan dulu. Ni kita tengok beg kejap. Beg banyak cantik-cantik guys. Evergreen. Mana? Ini abang Lan kita. Dia akan mencari stiker-stiker dia. Mana Adam? Sendiri mau ingat. Tapi itu apa? Sendiri mau ingat kan. Kalau barang murah. Oh, okey. Abang gaya. Tengok kita pilih. Astaga. Janganlah macam ni. Nangis orang. Alright guys, kita gerak lokasi seterusnya. Okay guys, next shop Bun Bun. Yes. Dress kaca. Nak main? Tak, Stella ready. Main sekali ni. Saya nak buat video ni. 1000 ke 2000 kan? Okay. 2000. Oh, Saya dah banyak kali majan tu soalan. sekali try sekali saya buat konten. Bawa dia untung lipat atas. Semua mampu. Antara ketiga itu jadi ketiga. Kejap, kena cari balik. Wah, kat sini ada banyak bag guys. Ni cari toilet. Toilet ada ni mah.
Kejap, tengok beg Sat. Beg lah. Ni, beg banyak ada. Okay guys, settle dekat Bun-Bun. Kita orang dapat 2 ni. Terima kasih. Osha guys. Rod ni baru Ah, 1,800. yes. Tahu berapa kami dapat? Berapa? RM80 sebatang. 18 lah. Ha? 18 tadi. Abang nampak dengan nipu. 80 okey lagi. Day 3 guys. Hari ni tinggal kami berdua. Naim keluar dengan Yit. Adam dengan Lan Balik dah Filipin. balik Filipin. Diorang balik Filipin kejap. Lepas tu nanti diorang datang balik. Jadi saya akan sharekan aktiviti kami hari ni. Alright. Yeah. Ini sekarang kita berada di Pekan Naruto. Jadi Pekan Naruto wujud, Kampung Konoha wujud. Memang betul ada. Mantap guys. Bukan cerita kosong Memang betul. Yeah. Abang buat Hari ni kita dah collect 1 kotak dah, barang kotak besar. Mantap guys. Nanti saya sharekan apa benda barang-barangnya. Alright. Malam tadi saya tak ada rekod lah. Gelap gelita tempat ni. Tapi kita cuba lah. Apa benda ni, main sotong apa semua kan. Tarak. Jadi sekarang dah pukul 10.30 pagi. Okay, 10.30 pagi. Jadi kita main ikan haji. Lepas tu ada ikan aquarium satu tu. ikan aquarium. Okay, mantap Jadi asing ada kat depan tu. Saya tak boleh nak rekod dia. Kita ada Yit. Mantap lah Yit. Musim panas. Bapak punya panas kat Jepun ni lagi teruk pada Malaysia. Bos steady. Tapi dia pakai sweater. Nampak? Dia pakai sweater guys. Sejuk. Kita ada Naim. Hari tak pakai baju lah. Tak ada. Itulah dia. Asing saya cakap tak boleh tunjuk lah. Dia tak pakai baju. Seluar dia dah gantung kat sana. Panas. Dia sedang tankan kulit lah. Gitu lah. Okay. Tapi saya belanja view lah. Ni tempat kami. Nampak ni. Ni kira pier lah. Ataupun dalam bahasa Melayu dermaga macam tu. Nampak. Tengok ke belakang. Panas Okay. Nanti saya update lagi. Yeah. Jadi kat sini macam ni lah lebih kurang. Mata bom diorang. Kita try tengok Bismillah. Kita turunkan slow-slow. Oh, duduk Jepun ni jadi bodoh mancing tu. Abang kata abang berpengalaman kat Malaysia 10 tahun. Babi lah kau Yit. Bila pula aku cakap This is Japan.
Apollo pun tak nak makan. Kuang ajar tu ikan ni. Orang tak tengok lagi, orang tua sini. Tak makan, tak makan. Oh yes, yes. Ada guys. Sabar. Kami bombai. Kami. Yeah boy. Aku tak gumpau kat Jepun, bodoh. Aduh, alhamdulillah, mantap guys, mantap. Yeah, strike on camera. Jadi semalam kan saya ada tunjuk umpan kan. Ni ada. Nah. Okey. Kita letak dalam ni macam ni. Jom. Ada malam depan. Kita letak macam ni. Sekejap bang. Okey. Lepas tu ni kita ada tempat basuh tangan sikit. Okey, nampak saya pakai neck holder ni. Tak tahu boleh nampak tak kan. Allah. Okey, tak apa, boleh. Okey, kita turunkan dia slow. Mana tali abang? Kita turunkan slow. Kalau-kalau macam coklat sikit dah. Ui, dah ambil. Ui, kasar. Oh, kasar yang ni. Yes, patutlah ini ikan akuarium. Yes, saya dapat ikan akuarium guys. Guys, ini ikan akuarium. Nampak? Yeah. Saya telah berjaya menggunakan teknik orang-orang Jepun. Nahid. Ni kita kena ambil ni. Sebab dah kena mata. Yes. Off camera lah pula. Yes, saya dapat satu lagi ikan akuarium guys. Macam ni lah ikan dia orang main kat sini. Benda-benda macam ni lah. Semua tapau bawa balik. Gila. Kena lagi guys. Yang ni kasar. Yang ni kasar. Semua pun rasa kasar. Yes. Akhirnya saya dapat ikan kerampus. Yeah boy, ikan kerampus. See? Nampak? Hebat saya di Jepun. Yeah. Saya dapat ikan kerampus sikit. Aduh, bayangkan betapa happynya. Korang bayang berapa hari kita orang kumpau. Itu dia, ikan kerampus. Cantik Nanti kita semua kumpul. Sebab tak tahu kenapa orang Jepun besar-besar ni semua dia kumpul bawa balik. Mungkin mereka ada marine aquarium kat rumah kot. Tak tahulah. Okay guys, tadi ada lagu lah. Si Yit pasang lagu cowboy pula. Ikan apa? Ikan aquarium. Aku ingat dia tahu nama tadi. Cantik guys yang ni, ikan aquarium yang ni. Yang ni lah yang saya cari. Ikan aquarium. Tengok Yit. Padu Yit. Kau dah dapat ikan ni? Tak ada kan? Kerapu pun dia tak dapat lagi. Apatah lagi ikan aquarium yang cantik ni. Bol guys dalam mulut.
Tengok guys ikan ni. Cantik kan? Ni kita masak tauco je lagi. Mantap. Ye. Masak tauco. Masuk-masuk je terus meninggal. Okey, ngam. Yang ni tadi saya pakai apa benda ni? Ni Ni pati pandan. Ya, aku pati pandan. Kan? Dia jual macam ni. Kita letak dalam bakul dia. Cukup lah tu. Sikit-sikit. Okey, kita letak dalam bakul dia. Makanya kita pun turunkan. Okey, cukup. Tu dia. Dia datang beramai-ramai. Sudah kena. Meninggui sudah. Haji. Meninggui sudah guys. Seronok juga. Ni keseronokan main game kecil-kecil ni. Biasalah. Tiada pancing. Alah. Tak, aku malas nak pegang pancing. Sekejap lagi aku pegang, banyak sangat ikan dapat. Ya Allah. Tengok. Itulah. Tu yang Allah tak nak bagi rezeki tu. Dapat je lupa diri. Gurau je, gurau je. Doakan saya dapat ikan yang besar. Janganlah jerung. Kasut. Ui. Menekan-nekan. Ni baby GT ni. Yes. Selar. Yeah boy. Selar. Ini kalau kat Jepun ni, ini dah kira jambu dah ni. Ini dah dikira jambu dah ni guys. Korang tengok ni, bawah ni ada batu. Jadi bakul ni akan float dengan cantik lah ke bawah. Mantap. Okey, ni dia guys, saya beli 3 inci. K-Tech Custom Worm. Saya tak boleh main anjing. Saya tak sabar mana sangat main anjing. UL saya masih okey lagi. Anjing tak tahulah, dia feel dia belum sampai lagi ke macam mana ke kan. Tak jadi lagi lah kat saya. Guys, kena ketuk tadi guys. Saya tutup je kamera. Tengok betapa ganasnya. Dia kekarnya habis sebelah sini. What the fish? Ikan apa ni bodoh? Boleh tak kena mata? Kau dah makan dekat sini. Okay, itu dia Yet. Aduh, dia tak pakai baju pula. Tenggelam Pelampung kan? Yang ni yang kena turunkan benda tu ke? Benda ni mana? Ada guys. Ada guys. Kenapa pekan ni ada bunyi muzik? Pukul 12 ada bunyi muzik. Itu dia Yet. Begitu hebat sekali. Yet nak live ke? Kita live lah. Sebagai bukti. Alah. Mana bersilau
Ada rambut panjang. Ada ni. Ni kan? Yang ni satu macam ada dalam rambut panjang. Yang bawah Kau pergi cari. Aku tak tahu apa benda yang nak dicari. abang pegang ni. Sekejap. Kita kena tarik slow-slow je ni. Slow-slow ke tarik dia? Nak pegang sekejap. Oh tu lah mata untuk turunkan tu. Kau flip lah kamera. Nak flip? Oh ni. Nak turun sekarang ke apa? Abang try tarik slow-slow, bawa dia ke depan. Tapi yang bagi sotong tu dia duduk tergampung atas air. Ha. Kira abang buka tali pun tak apa. Sebab nak bagi dia straight macam ni. Nak bagi dia straight pergi ke sotong. Okey, boleh. Okey guys, ada sotong guys, ada sotong. Ni cara dia Pasal abang tegakkan rod tau. Ha. Tegak ni. Ada. Dia tarik. Dah kena tak? Kena? Dah kena dah. Dah kena dah betul. Okay dah. Abang dah boleh gulung. Itulah cara dia guys. Kena confirm Mabang guys. Dia tarik. Sekejap. Betul ke kena Kena. Dia dah cantik betul kena. So boleh. Tak boleh jet. Oh tak boleh jet. Ha. Okay, tu dia guys kat bawah tu. Mantap guys. Alamak. Kalau jet ni lepas lah. Mana tu? Dekat Jepun. Ha. Dekat Jepun bang. Tengok tu. Ha, orang Jepun sana. Tu ah. Ada suntun. Alah, dia tak kena. Ha? Tak kena. Tak kena ah? Tadi jap. Nampak? Oh. Tak kena weh. Kau sauk je lah. Kuat dia pegang. Tarik slow-slow. Allah. Tak. Dia ambil. Fah. Nah, lepas. Kau dah tengok ye. Saya tahu nak buat apa. Ha. Ni lagi. Ada. Dia datang kejap. Lepas tu dia belah balik. Alah. Janganlah belah. Yit, dia datang Yit. Dia ambil balik. Ha? Dia dah ambil balik. Alah, memang ambil lah. Umpan dah terlepas. Kebenaya. Aduh.
Tak kena pula tadi. Oh, ada kamera. Tak kena guys. Tak ada rezeki kita. Aduh. Okay, ada guys, ada. Tu dia. Yit. Kali ni kita, oh yeah boy. Lepas. Hah? Lepas. Aduh, dia makan tengah hari, Yit. Ada? 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 Tengok. Yes. Slow Yit, slow. Biar lo. Kita biar dia kena takak lu. Tak masuk langsung tu. Longgar sangat. Dia memang nak tolong tau. Kalau dia Oh. rasa berat, tu yang dia lepas. Oh. Macam tadi tu. Dia dah rasa berat Dia rasa berat, dia tarik tak boleh. Tu yang dia lepas. Ini ada. Tengok, saya dah standby lah ni. Dia masuk. Kita boleh pakai lah. Oh ya, saya bang. Saya sekecil, saya besar kita orang beli. Semua tak lepas pakai ni. Nasib ke seekor tu ni. Mancing kat sini lain sikit. Kita pakai mata kail ikan tu. Kita cangkuk ikan. Sotong tu akan pegang ikan tu. Lepas tu bila pegang, kita kena tarik dia slow-slow datang kat kita. Lepas tu kita masukkan dekat line kita nanti. Bila dah straight tu kan, lepas tu kita turunkan nanti ni sampai bawah, baru kena sotong tu. Kalau terus pakai candat, egging tu, memang tak jadi. Yang tu kalau kena terus lah. Tapi susah gila lah yang korang duk tengok asing duk main tu kan. Yang ni kita pakai umpai ikan. Ada? Besar? Nak turun terus ke belum? Tak tahu. Tapi dia ada nguncut tak. Oh. Alah, kau kenapa ni? Ambil balik. Slow lah. Tenang, Yit. Tenang. Yit. Tak, dia buat lari masuk plastik apa batu. Ambil balik tak? Tak, umpan habis lah. Aduh, putus, Yit. Tak, umpan habis. Oh. Spoil lah. Aduh. Dah mancing tu main full. Tengok owner. Yang tu sebab asing punya. Yang tu asing ni dia kata sway. Dia punya yang ni, dia pakai ni. Yang saya naik sebelum ni pakai ini. Oh, pakai ni ke? Tak dapat lagi pakai yang tu. Memang sway lah set yang lagi satu tu. Sway guys, set lagi satu tu. Yet lah cakap. Owner tak mandi lagi. Oh, sedap kau, Yet. Ni rekod ni, Yet. Okay guys, ni malam sekejap saya lock sikit. Sekarang baru jam 8 malam. Inilah dia tempat yang kami pergi ni, Kinokuniya. Kedai buku. Tengok, ni 8 malam waktu Jepun tu. Korang tengok betul-betul. Kita orang Malaysia kalau datang sini silap hari bulan, ada yang gila pergi masuk rumah-rumah ni. Oh, ini tempat buat paranormal. Ada orang seorang brisk walk. Seorang ni lah. Seorang tu ya. Ada kereta ni baru balik rumah. Okay, dia nak pergi mancing tempat kita orang mancing. Ni korang tengok pekat ni, Yakuji Temple. Temple pergi belah sana kanan. Masih minyak ni. Sebelum dia buka ni. Masih minyak ni. Masih minyak. Ya Allah, Ni siapa? korang tengok betul-betul. Ni pam minyak mati sekali duduk tambang. Ui, Bukan. tak ada apa kat sini. Apa dia orang buat? Dah tutup dah. Tengok rumah pun gelap. Dia orang tidur pukul 8 malam ke? Gila sumpah.
kosong yang ditinggalkan Kita ada semua. Tapi tengok dah gelap Ni baru pukul sekarang ni kita orang dah pergi dapatkan barang-barang itu orang tadi. Sekarang 8.55. Ni kiri. Okey, cantik. Ni tempat kita orang menyotong tu. Okey. Yeah. Ni dia guys. Tadi tak boleh nak rekod malam. Gelap gelita, tak nampak apa. Ni dia. Ni dia dah meninggui dah. Tapi saya dapat ni. Yamashita. Mantap guys. Sotong Jepun. Yeah. Nanti